negativity. Because why? Because they ambil negatif. So apa yang kita nak bagi, sebab kita ada negatif yang banyak, so of course apa yang kita tulis is negatif. So apa yang keluar daripada kita tu sebenarnya mengaibkan kita juga. So that is why it's very important untuk apa yang kita tengok kita ambil yang baik, dan apa yang tulis tu tulislah yang baik. Kalau tak ada benda yang baik, jangan tulis apa-apa, because itu boleh menjadi aib kita. Dan setiap apa yang kita tulis, bukan sahaja percakapan kita, perbuatan kita, apa yang kita tulis dekat social media pun akan ditulis oleh malaikat untuk menjadi saksi kita dekat akhirat nanti. Makan dengan siapa? Pantunukrat. Akak kalau batuk kalau batuk sampai 3 minggu tu dah kira-kira apa Batuk berpanjangan. Dia kira batuk berpanjangan. Oh, minum air madu tambah limau. Air madu tambah limau. Makan Kira susah dah nak buat lawak dengan ni, susah faham. lemon rock bukan limau. Lemon dengan limau lain sama kan? Lemon limau kan? Lemon limau samalah. Lemon limau. Lemon is lemon, limau is limau. Tak, lemon limau bagi saya sama. Ada sambungan tu? Tak ada. Aish. Lemon kuning, lemon hijau. Zam-zam Azra. Oh, Kak Azra baru balik umrah. Mana nak dapat air lemon dengan madu Baiklah. Mana nak dapat air lemon dengan madu? Tak boleh nampak dekat depan dalam awak punya spek. Tak ada. Dia mana dia? Mana nak dapat air lemon Aish. Kat kedai di Vietnam dia orang campur limau kasuri tambah madu. Limau kasuri yang mana pula? Limau kasuri tu yang ni yang besar tu kan? Yang kecil. Kasturi. Yang kecil-kecil tu. Kan? Nak join volunteer berkuda. Nak pergi Rahmat jom. Oh ni join yang kecil. Yang besar 5 Bali. 5 Bali? Oh 5 Bali. Kenapa dia Bali? Sebab 5 tu dekat Indonesia je ke? Korang jangan buat kisah dekat harok-harok sorang-sorang je. Harok. Kau cari daun kaduk 7 helai, rebus dengan 2 gelas air sampai tinggal 1 gelas, sejuk minum. Daun kaduk? Daun kaduk tu daun apa kak? Daun limau ke? Oh, daun sirih. Oh. Tak ada siapa. Saya gurau je. Saya macam acah-acah macam diorang di depan ni. Macam tu ni padahal tak ada siapa. Nampak macam rondi sangat kan? Macam noti. Kalau malas nak buat, suruh someone depan buat kan. Sekejap saya suruh akak waiter buat kan. Madu asli tahu. Oh, hari tu saya dengan Kak Farah ada shooting madu asli.
Dekat mana Kak Farah? Yang kita naik sampan panjang tu. Itu bukan madu asli, tu madu kelulut lah. Madu kelulut. Madu kelulut pun boleh kan? Tak. Akak pun batuk. Tak hilang-hilang sejak batuk. Saya rasa sekarang musim batuk lah. Kalau pergi klinik, kalau batuk pergi klinik ke pergi hospital? Ke pergi farmasi? Pergi kahwin. Ada orang jaga. Lemon. Honey lemon. Boleh ke Kak kita kahwin tanpa perancangan? Maksudnya? Apa pendapat? Dia macam tak plan apa-apa, macam kahwin je lah, nanti bincang. Dia pendapat ke hukum ke apa? Pendapat. Tak boleh. Bincang baru kahwin. Faham? Tapi ikut situasi. Kalau awak macam dah nak kahwin, dah sampai jatuh hukum wajib kahwin, kena kahwin lah. Tapi kalau masih boleh menjaga batas-batas sebelum kahwin, so kenal lah. Bukan kenal, dia perbincangan, ta'aruf. Ta'aruf tu penting tau dalam Islam. Ta'aruf ni macam bincang lah. Sebab kahwin bukan benda main-main. So kalau nak kahwin, lepas tu baru nak bincang. Sebab bincang, tak nak lah, tak setuju lah dengan dia ni, takkan nak cerai. Kan? Walaupun cerai tu dia bolehkan, tapi at least kita dah make effort dah sebelum kahwin tu. Untuk kenal, untuk dibincang. Kau nak anak berapa? Kau nak rumah ke? Nak kereta macam mana? Belanja macam mana? Siapa bayar? Kau bayar? Aku bayar ke? Bla bla. Faham? Lepas tu pendidikan anak macam mana nanti? Macam raya macam mana? Rumah nak duduk dengan mertua ke? Nak duduk sendiri ke? Kerja, kalau kau kerja, kalau aku pergi misi, kau okey ke? Kalau kena tinggal, bla bla. Faham? Betul lah tu. Orang depan okey, lalu pergi misi apa semua dah okey lah. Faham? Tak adalah, saya gurau je. Bang, ada tak lemon madu ada? Salatun bisalabil mubin. So hari Isnin boleh tak join? Alah, saya tak boleh ikut putus lagi lah. Macam mana Kita boleh bagi. Bila boleh bagi? Itulah saya nak kena fikir. Kenapa tak boleh bagi? Tak tahu nak join, tak join ke, ataupun memang ada benda yang menyebabkan tak boleh join? Sebab saya banyak reserve tarikh-tarikh last minute. Faham tak? Saya suka reserve. Macam mana? Tapi kalau awak betul-betul nak pergi, awak akan guna reserve tarikh tu untuk awak buat benda yang awak decide untuk buat. Tapi maknanya awak tak adalah macam nak sangat right ni, sebab awak masih reservekan tarikh tu untuk benda yang awak rasa macam, kalau ada benda yang lagi penting yang awak utamakan, awak akan utamakan benda tu lah. So saya tengah reservekan the priorities first. Faham tak? Macam job tu, satu lagi apa job satu, and berkenaan, saya dah lupa dah. Apa lagi satu lah, bukan study dia. Nantilah saya bincang balik. saya masih ketak, dia cakap nanti dah update. So kita orang pun macam, okay lah, kalau tak jadi kita orang buat benda-benda lain, kita orang makan ke,
Faham. Itulah. Kadang tak nak rapat sangat. Sebab kalau ramai-ramai macam kuda time macam tak okey kan. Kita orang macam cakap maksimum 3 je. Kalau kita orang 2 orang, kata kalau Abang Syed tak proceed, tak pergilah. Tapi kalau awak join, mungkin Abang Syed proceed. Dan maksimum tak nak lah macam ada orang lain juga. Sebab kalau tak nanti macam tak enjoy. Maksudnya kita nak buat macam training endurance tu kan, yang buat 15 kilo, lepas tu rehat, terus sambung lagi. Buat dalam 20 kilo, lepas tu rehat, buat lagi 20 kilo macam tu. Best lah tu. Sebab biasa kan kalau kita outright yang macam 15 tu kan, kita macam dah habis ke? Sekejap sangat kan? Macam tak puas kan? Tak puas, tak penat lagi apa semua. Betul. Kita macam nak tengok macam kita boleh tak sebenarnya. Betul lah. Tunjuk gelang masing-masing. Lagi Harap pening kerak. Okeylah Kak Farah. Saya nak salam maghrib. Tak nampak bandulan. Saya nak salam maghrib sekejap. Alhamdulillah. Bye. Bulat rupanya. Assalamualaikum. Salam. Bye. Kita nak end? End. Saya N. Bye. Bye. Okay, bye. Je. Dah tak ada dah. Allah. Lupa. Anda solat ke? Gelang ni dia tak rapat dengan kulit. So kalau lalu air berlalu dengan sangat menyegarkan. Dah solat, alhamdulillah. Tengok Farah makeup tadi kan ada event, tapi inilah warna Farah, warna yang sunburn tu kan. Farah pergi misi, so dia jadi macam putih berlepak. Sebenarnya inilah warna kulit saya tanpa makeup. Beza tak? Beza kan? Saya dah balik macam tu. Oh macam ni lah, kenapa nak macam ni kan? Buat macam ni, beza sikit. Yelah sebab sekarang ada filter, so tak nampak sangat. Hari ni sampai esok habis kan, tak tahan lama. Ada orang tanya colek ni tahan berapa lama. Tengok sehari je tahan. Tak, colek ni dia tahan, alamak, sorry, tujuk how. Colek ni dia sebenarnya letak dekat luar, dia tahan dalam sebulan. Tapi Farah sarankan letak dalam fridge sebab kita tak ada tak ada pengawet. Tapi kalau letak dalam fridge boleh tahan sampai setahun. Farah balik hari Isnin petang. Kak Farah makan kepuk keping dengan colek Nissan. Nanti dia pula tengok. Kak Farah baru buat treatment gigi, so tak berani nak gigit keras-keras. Yang ni ada Kak Farah ada macam crown tu kan, Kak Farah baru pasang balik sebab hari tu tercabut. So tak nak gigit keras-keras lagi. COD tak ada. Bolehlah try. Korang tekan beg kuning, korang boleh baca review kat situ. Sedap, sumpah sedap, insyaAllah. Memang kalau review tu macam 98%
Dia cakap sedap. Ataupun 99. Rumah kat Baglan untuk apa? Untuk orang sana lah. Hai, siapa tu? Siapa yang tahu nama saya full tu? Nama saya full Nafarahi Romli. Dah habis satu bekas, nak repeat lagi. Thank you. Tekan back call-nya, okay? Nak program Selasa, ada join ke? Salam. Saya balik hari Isnin, hari tu. Sahabat SMKSS. Satu batch Kita batch berapa? Colet tu akak ke yang buat. Kita ada production yang buat, tapi resepi ni memang resepi turun-temurun, family. Patut pergi Sudan ke, insyaAllah kita tengah planning untuk pergi Sudan juga, but let's see how. Tapi Farah sebenarnya tak sihat. Satu batch, mesti dah satu batch. Kenapa mestilah? Saya ada kawan berbagai-bagai batch. Hari tu masa pergi Afghan pun ada senior kita 2 tahun. Memang Farah baik gila dengan dia masa sekolah dulu. Satu batch. Berapa? Satu batch je kenal dia Farali. Mana ada. Senior junior semua kena kita lah. Macam mana Farali dulu? Cepat, siapa cerita? Farali dulu kat sekolah mana? Siapa orang nak tahu? Farah sakit apa? Farah tak sihat. Demam, batuk. Jap tap 1 million. Sekolah apa dulu? Bijak sekali. Bestnya dia akan cakap, saya sekolah SS Sultan Sulaiman. Tapi kalau orang Terengganu memang kita boleh cakap Terengganu. Tapi Terengganu kita tak pekak sangatlah. Kalau contoh orang Terengganu, kalau Fuad pekat Terengganu. Kalau kita, kalau Farah family, kita cakap keluar. Kalau pekat lagi dia tubik. Kita orang panggil plastik. Kalau pekat panggil supik. Dah pergi lah. Dia banyak lah perkataan yang macam Farah dah biasa guna. Dan tiba-tiba dengan Fuad sebut Makang is same. Oh ni Makang Jabir. Jabir lagi lah susah nak dengar. Makang ni ada Makang dia. Kalau lagi pekat Terengganu tu tu rasa kot, rasa cap puak kedarah tu benda. Cap puak family Fuad semua sebut. Masa kawan-kawan tahu tak, it's funny that Farah orang Terengganu. Sorry, kawan kita call. Okay, so cepat. So gini, so Farah orang Terengganu, Fuad orang Terengganu. Cuma kita orang punya rumah tu dalam 15 minit je kot beza. Farah orang Atato, Fuad orang Serada. Let pula aku cakap Terengganu. Tak ada suara ke? Okay, dah dengar dah. Silakan jangan keluar lidah tu buat lelaki. Dan lagilah rasa nak keluar lidah. Kenapa setiap kali perempuan buat sesuatu lelaki nak trigger, sedangkan yang patut menjaga pandangan adalah lelaki? Keluar lidah, nak lap bibir pun korang nak sexualizekan benda tu. Delay tak sama dengan audio. Okey ke tak lagi video Farah ni? Cepatlah nak cerita ni.
Hari ni make up. Kita ada event. Dah okay. So Farah dengan Fuad dua orang Terengganu. So kita orang punya rumah tu dalam 15 minutes apart. Farah orang atas tu, dia orang Serada. So by right, tak ada lah benda beza tu, dok beza sangat lah. Should be kan, sebab we are not like macam jauh-jauh. Contohnya Kemaman dengan Besut ke, for example. Tapi maybe sebab family Farah pun memang dok pekat. I mean like not only my family, my uncle apa semua pun banyak belajar dekat luar. I mean like luar Terengganu. Sekolah pun sekolah boarding school. Lepas tu kerja pun memang most of my auntie uncle semua memang keluar daripada Terengganu lah. I think almost all. Tinggal mama dengan abang, dengan adik-beradik dekat Kemaman, but it's still keluar daripada kawasan kampung kita orang. So Fuad ya. Kalau video call dengan Fuad tak sembang, dalam live pun sembang banyak. So kampung kita orang like 15 minutes away apart. Tapi kita orang punya perbezaan bahasa tu banyak beza. Contoh macam Farah kampung tadi, kalau kita orang kata keluar, itu Fuad kata tubik. Apa lagi yang tadi? Kalau kita orang macam cuba rasa, cuba makan gitu tau. Family dia panggil cap puak I think so. Lepas tu macam banyak lah lagi je perkataan yang macam ada perkataan macam first time Farah dengar dan Farah dok faham, sebab family kita orang dok guna perkataan tu. So benda tu je lah nak cakap. Jamah tak pernah nampak Fuad. Farah pun jarang nampak Fuad. Hai, saya Pekak Bisu. Hai. Sekejap. Assalamualaikum Syana. Setiap tanda tangan. Assalamualaikum. Thank you. Farah dengan tourism lagi dok. Tak pernah pun dengan tourism. Tolong base, contract base je. Bukan contract base lah, project base je. Sedap celik Farah beli dengan Fuad. Baru ni 2 bekas dah habis lagi. Oh ya ke? Makanlah habis, lepas tu boleh beli lagi. Bagi Fuad explain Farah. Fuad takkan kamera macam kabur. Kamera korang kot. Sama dengan saya orang Kemaman. Dok pekat sangat, tapi sama orang Bukit Payung pekat. Sebagai Bukit Payung dengan atas tu lagi dekat. Tapi I think it's depend on sebab orang atas tu pun dok cakap pekat sangat, and even family kita orang pun dok cakap pekat sangat. And then orang atas tu itu basically family Farah je lah. Sebab family nenek moyang kita orang Hut Teroka atas tu. So susu galuh kita orang adalah sebenarnya daripada Thailand. Pahlawan Thailand mari duduk atas tu, kahwin beranak pinak apa sih. So dulu sekarang je lah atas tu ramai orang luar. But kalau dulu masa Farah kecil, everyone dekat kampung atas tu actually saudara mara. Suka tengok akak sama abang Fuad. Makasih. Cakap sabar. Boleh bakal kau. Kita suka ratok kapuk metah. Tapi hari ni gigi kita dok okay. Rindu bah. Sama sabar. Bila tu mau pergi sana lagi. Buat apple hijau. Betul. Kita orang pun keturunan Patani. Kita saudara. Kita saudara. Kenapa nak rakam?
Jura. Kita orang baru tahu sebenarnya kita orang ada keturunan Patani. Today berita Kak Farah, kenapa pergi lagi banjir? I balik KL, I balik Malaysia Isnin petang hari tu. I don't think kapal ada bergerak bulan November. Kita semua saudara, of course lah. That's so cliche. Kita semua semua saudara sebab kita semua umat Muhammad, hamba Allah, umat keturunan Nabi Adam. Of course lah bang, but we don't talk that lah. We talk about saudara-saudara yang dekat lah bang. Toilet Nissan, korang belilah tekan beg kuning rasa tau. InsyaAllah tak menyesal. Menyesal sebab sedap, terpaksa beli lagi. Yay, thank you siapa yang dah order, siapa yang dah beli, siapa yang dah add to cart, jangan lupa check out. Panjang lagi perjalanan kita untuk hidup, untuk mengenal dunia. Jadi apa-apa yang dilakukan, biarlah kerana Allah, biarlah bermanfaat kepada manusia yang lain. Jangan terikut-ikut dengan apa yang orang lain buat. Boleh jadikan inspirasi dan boleh juga dijadikan pedoman, tetapi always yang pertama, yang kedua adalah Allah dan Rasulullah. Cantiknya hari ni, maknanya selama ni tak cantik lah. Begitulah ya. Alhamdulillah, sihat syukur kepada Allah. Ya, salam pada cantik sangat. Of course kita cantik. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Semua orang cantik. Cantik dengan cara yang tersendiri. Cantik di mata orang yang melihat. Tiba nak masuk dah macam nak apa, lepas maghrib nak isyak tu dia dah jadi macam tazkirah maghrib, macam tu kan. Mood dia, mood vibe dia tu. Tak nak baca manis-manis je, rasa sedap, manis pedas-pedas. Ada kat rumah sentiasa ada. Oh, thank you Tika. Selalu kena bully kat sekolah. Kenapa awak biarkan orang bully awak? That is not Islam. Islam means you have to stand for the rights. Amar ma'ruf nahi munkar. Don't let people bully you. Don't be a bully, enabler, even though if you are a victim. Okay? Fight for your rights. Find support. Report. Jangan jadi mangsa keganasan, sebab bila kita membezakan, bila kita normalize bully, kita sebenarnya menjadikan bully itu sesuatu normal di dalam masyarakat kita. Kawan saya pun kena bully. Farah Zizi Ilham. Kak Farah macam guru saya. Ya ke? Kenapa ramai budak-budak? Mungkin ramai yang mengaku budak-budak. Siapa yang umur 12 tu, bukan tak boleh mak ada phone ke? Bukan bawah 18 tahun tak boleh ada TikTok ke? Ayo. Saya kena bully sebab pakai cermin mata je. So, what do you do? What do you do kepada orang yang bully tu? Nak buah, nak ikan. Tak adalah. Sorry dek, agak gurau je. Baik korang. Nanti Farah ada meeting. Ada ke meeting? Macam tak ada je.
So hari ni pagi kita awal pagi make up, ada shoot untuk promo, lepas tu makan, lepas tu pergi karaoke dengan Hasra, balik rumah rehat sekejap, lepas tu buat live. Kita nak promote colet Nissan, jangan lupa beli colet Nissan kalau yang belum beli. Kalau yang dah beli dah habis stok, boleh beli lagi. Kalau yang dah beli masih ada stok, boleh restock bagi kat orang. Okay, kalau baru masuk, penat lah kita nak rehat lah pula, kita nak buat kerja. Thanks Farah sebab share. Oh, yeah, Alhamdulillah. I'm trying to share daily dekat platform THREADS. Tapi mungkin tak daily kot. It depends lah. Kalau busy mungkin tak post. Sebab Farah orang yang tak aktif pun dekat social media sebenarnya. Sebab tu kalau korang nak tengok Farah live sangat jarang sebenarnya kan. Mungkin berbanding dengan selebriti-selebriti lain. Sebab Farah ada banyak komitmen lain, and then Farah sebenarnya bukanlah orang yang aktif on social media. So yeah, I'm trying my best untuk post daily apa-apa thoughts yang Farah rasa macam mungkin membantu orang lain. But Alhamdulillah if it helps. So apa yang baik tu sebenarnya daripada Allah. So ilham Allah yang gerakkan hati Farah untuk tulis tu, sebenarnya Allah memang nak share benda tu dengan korang, nak sedarkan korang, siapa yang membaca lah kan, ataupun nak trigger orang ke apa ke. Contoh macam ada isu riba recently, which Farah tak tahu pun apa yang berlaku sebab Farah memang tak baca, but actually dia buka mata kepada orang yang tak pernah ambil tahu pun pasal loan, pasal Islamic financing. Now people know, now people do research, now people have other pendapat yang membuat mereka lebih berhati-hati, mereka lebih berfikir and untuk buat a better decision. Walaupun setengah orang ambil itu sebagai tempat untuk mentelempiaskan geram, mentelempiaskan kebencian dan sebagainya, but on the good side, bila sesuatu tu viral, sebenarnya dia mengajar, dia bagi peluang kepada sesetengah yang lain untuk ambil sisi-sisi mana yang orang tu pilih untuk ambil. So if the viral ada orang ambil dari sisi baik dan dia belajar something, then Alhamdulillah. But orang yang pilih untuk ambil keburukan dan negatif, something negatif, then itulah yang orang akan dapat. So always biasakan diri kita untuk bila kita tengok sesuatu, ambil benda yang baik daripadanya. Sebab bila kita ambil benda yang baik, lagi banyak benda yang baik datang kat kita, betul tak? Kita ambil. Tapi kalau kita tengok sesuatu, kita ambil yang negatif, so benda tu yang negatif, so we will become the negative magnet. Banyak negatif, kita akan jadi the negative magnet. So kita akan question, kenapa orang kawan aku ni jahat, kenapa kawan aku suka bla bla bla, kenapa aku ni, kenapa hidup aku macam ni. Because you are the one yang tarik negativity tu. But if you choose to tarik positive, you will be the positive magnet. So orang tengok you pun orang rasa happy, orang rasa nak dekat dengan you, orang rasa nak jumpa you. You tak ada masalah, yang ada masalah pun senang nak settle, urusan you dipermudahkan, because it's negative. So whatever you see online, you ambil positif, you dapat positif. You ambil negatif, you dapat negatif. Then sometimes bila bila kita tengok orang, sometimes bila Farah baca komen ke apa ke, it shows that these people is actually has a lot of negativity. Because why? Because they ambil negatif. So apa yang kita nak bagi, sebab kita ada negatif yang banyak, so of course apa yang kita tulis is negatif. So apa yang keluar daripada kita tu sebenarnya mengaibkan kita juga. So that is why it's very important untuk apa yang kita tengok, kita ambil yang baik, dan apa yang tulis tu, tulislah yang baik. Kalau tak ada benda yang baik, jangan tulis apa-apa, because itu boleh menjadi aib kita. Dan setiap apa yang kita tulis, bukan sahaja percakapan kita, perbuatan kita, apa yang kita tulis dekat social media pun akan ditulis oleh malaikat untuk menjadi saksi kita dekat akhirat nanti. Oh, pandai Farah bercakap macam ustazah. So, kita cakap lah ni dia macam tazkirah maghrib. Ustazah Farah, Alhamdulillah. Farah tahu tak, Farah dah buat haji.
Mesti nak, bukanlah nak menunjuk, but setengah orang yang sangat pentingkan title, dia orang akan letak Hajah Farali. Nanti Farah dapat Datuk, korang kena panggil Farah Datuk Hajah Farali. Macam tu. Tazkirah Isyak. Mana azan dah ke? Dan order, thank you. Berbeda dah dapat haji. Alhamdulillah, umur 30 Farah buat haji hari tu. Sekarang Farah dah 36. Keropok tu 500 gram. Interested to become one of the team members of charity, boleh apply, ada position available. Oh, team members. So far kita tak ada position available, but just keep your eyes open. If any ada vacancy ke apa ke, we will share online. Kak Farah selalu buat saya happy sangat sebab banyak Farah. Sebab Kak Farah adalah satunya buat saya happy sangat. Oh, sebab mungkin nama Farah adalah happiness. Farah means happiness. Mungkin sebab tu. Tapi apa yang awak dapat tu semua daripada Allah, bukan dari Kak Farah. Okay, Kak tabung haji dulu atau umrah dulu? Depends. Farah, okay, Kak tabung haji dulu atau umrah dulu? It depends. Kalau yang ada duit yang lebih extra, saya nak tunggu tabung haji penuh, dia boleh buat umrah dulu supaya you boleh dapat nampak macam mana situasi, keadaan, arrangement dekat Mekah tu. So bila pergi haji tak adalah rasa macam nervous sangat. Sebab even Farah yang pernah beberapa kali buat umrah, Farah buat umrah yang Farah bayar sekali je, tapi Allah panggil sekali lagi untuk experience umrah sebelum Allah jemput untuk buat haji. Maybe Allah nak revise balik sebab Farah dah pernah pergi 10 tahun yang lepas buat umrah. Masa Farah very early, 28 tahun, 22 kot, 22 tahun rasanya. Farah pergi umrah pertama seorang-seorang, tak ada kawan. Then after 8 years, Allah makbulkan doa Farah untuk buat haji. But before Farah pergi tu, Allah panggil dulu untuk sponsor Farah melalui satu dis program untuk Farah buat umrah. So itu dah boleh macam revise balik, oh macam ni. So masa buat haji tu dia tak adalah rasa macam first time. So kalau ada rezeki yang lebih, sambil-sambil korang saving untuk tabung haji, korang boleh dulu buat umrah yang murah-murah je, tak perlu yang mahal-mahal pun kan. Just at least dapat the exposure, dapat gambaran macam mana keadaan dekat sana. Saya tengah saya untuk buat umrah, doakan saya. Amin Rabbil Alamin. Okay lah, bye korang, dah 8 suku dah. Thank you so much again kepada yang support Farah beli colet nisang, yang beli keropok, yang beli nisang, yang beli gula juga, beli belacan juga. Yeay, thank you beli belacan. Nanti try tau, InsyaAllah. Belacan, nisang tu, keropok tu memang produk yang memang Farah makan dah bertahun-tahun dah. Family Farah, mama, nenek pun memang guna yang tu. So memang InsyaAllah okey, sangat-sangat okey. Dia bukan Farah jual just because nak dapat untung ke apa ke. Farah jual sebab alang-alang Farah memang order untuk buat colet, so Farah order extra. So Farah boleh support juga locals untuk ada dia punya income, and then at the same time kita boleh banyakkan produk dekat pasar ni. So InsyaAllah kalau ada rezeki, Farah akan ada buat produk lain ke apa ke, wallahu alam. Nanti buat umrah ulun 22 keberanian tu. Kalau nak tahu kena tengok Farah punya next live. Tapi bila? Allahu alam. Sebab Farah pun tak tahu bila. Tunggu rajin Farah buat live. Kalau tak rajin Farah tak buat live. Tak ada aku nak mengeffortkan diri untuk buat live all the time. Dek, kita penat. Kita lagi rela tidur daripada buat live. Apalah, InsyaAllah nanti Kak Farah buat live lagi. So kalau kebetulan masa Kak Farah live awak online, dia boleh tanya balik Kak Farah, nanti Kak Farah jawab. But now I think it's enough for tonight. Okay, bye. Thank you so much again. Siapa yang doakan, siapa yang sembang-sembang dengan Farah, tanya soalan, sorry kalau tadi yang tak jawab Farah ignore ke apa ke, atau tersalah jawab, tersalah cakap, ada buat terasa hati ke apa ke, I'm really sorry. Farah minta maaf.
kalau tergurau kasar ke apa semua. But thank you so much, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.